Tan Sri Yang di-Pertua, pertama sekali, izinkan saya tegaskan pendirian Kementerian Tahanan dengan sejelas-jelasnya bahawa rasuah, penyalahgunaan kuasa dan kegelinceran integriti adalah perbuatan yang keji, hina dan tidak bermoral yang sangat bercanggahan dengan nilai, sikap dan budaya sebenar Kementerian Pertahanan. Segala perbuatan keji dan tidak bermoral tersebut bukan sahaja bercanggahan dengan wibawa yang sesungguhnya suci kepada ATM, tetapi ia juga adalah pengkhianatan yang besar terhadap sumpah setia untuk membela Ibu Pertiwi dengan seluruh jiwa dan raga. ATM bukan sebuah kolam rasuah. ATM bukan berfungsi sebagai ekosistem nasional yang dipacu dengan imbuhan, ganjaran dan pemberian yang keji dan tidak halal. Elemen buruk sedemikian bukan sahaja menghakis kepercayaan rakyat dan menjejaskan persepsi terhadap kehebatan serta keunggulan Angkatan Tentera Malaysia. Ia mengkhianati tujuan moral sebuah angkatan persenjataan negara yang berdaulat. Kedua, apa jua perbuatan jenayah berkaitan integriti dan moral, terutamanya rasuah dan salah guna kuasa, tidak boleh sama sekali dianggap sebagai hanya penyelewengan dan salah laku pentadbiran. Ia sebetulnya adalah satu ancaman besar terhadap keselamatan negara. Saya ulangi, rasuah dan apa sahaja bentuk kompromi terhadap integriti adalah ancaman terhadap keselamatan negara. Negara ini akan hancur dan lumpuh jika musuh ATM adalah orang dalaman. ATM tahu bagaimana menghadapi serangan ketenteraan. Mereka memang diajar untuk berperang dan berjuang. Tetapi jika orang yang kita amanahkan untuk berjuang itu boleh dibeli, dirasuah dan dimiliki oleh golongan pemodal yang rakus, kita akan pasti tewas sebelum bertempur. Pembelian aset pertahanan yang tidak bermutu, perolehan pertahanan yang beratus kali ganda lebih mahal, kekurangan dana disebabkan ketirisan. Semua ini bukan sahaja melemahkan sistem pertahanan nasional tetapi mengancam nyawa prajurit kita. Ia menggugat kedaulatan tanah air dan ia merapuhkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Malaysia. Ketiga, Kementerian Pertahanan sedang mengambil tindakan drastik untuk memerangi serta segala kegelinceran integriti dan penyalahgunaan kuasa. Ia tidak akan membezakan sesiapa, yang paling tinggi hingga yang paling bawah akan kehilangan kehormatan sebagai seorang pahlawan jika didapati bersalah.